Penjaga gol bagi pasukan Perlis, Kamarul Hilmi yang sudah pun berjaya untuk cross ke atas untuk Azim. Cross ke bahagian tengah. Tidak berjaya didapatkan. ada pintasan oleh Hafizi untuk lambungan tinggi untuk pasukan Immigration. Hazim tandukan ke belakang, melakukan sebarang percubaan awal dengan lonjakan oleh pemain pasukan Perlis. Clearance berjaya dilakukan. Sekali lagi Full cross menukan kaki kanan pula. Lonjakan oleh pemain pasukan. 3 minit tambahan masa yang diberikan oleh pengadil untuk aksi supermasa yang pertama ini. Ke belakang buat Hafizi. Lontaran ke dalam. Said Khamis. Dia percuma yang pertama. 30 saat. Tandukan clearance oleh pemain pasukan Perlis. Bijak sentuhan pertama dari pemain ini. 1-2 bersama dengan Azim. Azim diantar ke tengah. Terlalu Azwin. Sepakan kaki luar untuk mendapatkan Said Khamis. Oleh pemain pasukan Perlis terus saja didakap kemas. 24 adalah Hafizi. Jakan tinggi dari Furkan. Kelihatan Hafizi yang memegang mukanya. Mungkin ada rempuhan di antara pemain ini.